Selepas 6 bulan, saya capai income pertama, my 5-figure income bersama Public Gold. Bila ada fasa-fasa mencabar tu, saya decide dan suami untuk buat bisnes Public Gold. Alhamdulillah, setelah buat bisnes Public Gold, adik-adik, ini life saya sekarang. Ada time freedom, dia nak capai 1000 frontline. Mana nak cari 1000 frontline tu? Nak buat online boleh, nak buat secara offline pun boleh. Saya buat konten, booth pertama saya. Saya buka booth dengan rakan-rakan dealer lain. Saya buat live, sampaikan ilmu, pergi travel online, buat konten. InsyaAllah dia boleh pergi ke serata tempat. Penyimpanan emas saya bukan sahaja dalam Malaysia. Ada yang daripada Australia, ada yang daripada Mekah. Dalam bisnes ini, kita ada mentorship, kita ada support team. Insan-insan merangkap guru-guru saya. Daripada mereka lah saya belajar. Oh, buat konten Public Gold macam ni. Oh, nak cakap live TikTok macam ni. Tanya je lah. Tanya je. Kita dah sediakan dah. Kepakaran masing-masing ada. Kepakaran masing-masing. Oh, hari ini adik-adik rasa takut. Rasa mungkin adik-adik bermula dengan kosong. Itu normal. Itu biasa. Maksudnya, itu adalah permulaan untuk adik-adik cipta sesuatu yang luar biasa. Jadi hari ini, adik-adik, saya berdiri di dekat sini bukanlah untuk bangga, tapi untuk buktikan kepada adik-adik, kalau saya boleh, adik-adik lagi boleh.